Lebih baik beli emas pre-love atau emas baru? Jawapan jujurnya dari sudut keuntungan, emas pre-love memang nampak lebih menarik. Sebab emas pre-love tak ada kos upah. Yang kita bayar hanyalah harga emas semata-mata. Dan untuk makluman, emas ni sebenarnya kita pusing-pusing, dia adalah emas yang sama saja. Dicairkan, dibentuk semula. Jadi tak mustahil sebenarnya emas yang kita pegang hari ni pernah jadi perhiasan beratus atau beribu tahun yang lalu. Nilai emas tetap sama, yang beza cuma bentuk dan harga. Jadi betul, kalau kita dapat emas pre-love yang baik, keuntungan yang kita dapat lebih cepat berbanding emas baru. Tapi pasaran emas pre-love ni kecil dan berisiko. Risiko yang macam mana? Kita tak tahu siapa penjual sebenar. Kita tak tahu latar belakang emas tu. Dan kita kena sedar emas ni adalah aset yang paling mudah disalahgunakan untuk jenayah dan cuci duit. Satu lagi isu besarnya, stok emas pre-love tak konsisten. Hari ni harga emas cantik tapi tiba-tiba tak ada stok pula. Sedangkan untuk buat simpanan jangka masa panjang, kita perlukan emas yang boleh dibeli berterusan dan konsisten. Sebab tu bila nak pilih emas untuk tujuan simpanan, kita kena tengok beberapa kriteria. Kata guru emas saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, antara kriteria yang kita perlu ambil kira, harga per gram yang murah. Perbezaan harga jual dan beli yang nipis. Stok yang tiada had, cawangan jual balik yang banyak. Dan juga syarat jual balik yang tak cerewet. Emas yang baik bukan sekadar untung semasa beli, tapi mudah dan selamat untuk dijual semula. Kesimpulannya, emas pre-love boleh bagi untung yang cepat, tapi bukan untuk semua orang. Untuk simpanan yang tenang dan konsisten, pilih emas yang mudah dibeli, mudah ditambah dan mudah dijual. Semoga bermanfaat. Boleh follow saya untuk dapatkan lebih banyak lagi ilmu emas dan kewangan.